rokok ni mudarat ke tidak? Itu cara ulama fikir. Baik, nak kena buat kajian, kena pula kajian saintifik. Itu kait agama dengan sains. Nak faham apa ada pada rokok, kena ada bantuan sains dan teknologi. Maka sains dan teknologi buat kajian. Wow, rokok ini ada kaitan dengan tobacco. Ya. Ya, terima kasih YB. Masya Allah, YB soalan bagus tu, praktikal. InsyaAllah bukan imam sinilah, imam Afrika tu. YB tak hisap, insyaAllah. YB dia rokok. Jadi kita nak orang rokok ain, bukan rokok. Ada orang dia pandai tau. Mana ada ayat Quran kata ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman diharamkan rokok ke atasmu? Mana ada? Yang sebelah dia kata, oh betul juga. Jadi dalam beragama, kadang-kadang hukum itu dia datang mengikut zamannya selepas dikaitkan dengan apa yang ada zaman Nabi SAW. Yang ada zaman Nabi ialah arak dan seumpamanya. Sekarang ada heroin. Sekarang pula ada rokok. Rokok ni nak letak di mana? Oh, nak letakkan hukum di mana itu mesti merujuk pada benda asal yang Nabi kata. Dia tak boleh terbit mengikut apa yang kita mahu, mengikut apa yang kita rasa, cita rasa kita. Dia mesti rujuk kepada Nabi SAW. Itu pentingnya Nabi. Baik, ada sebuah hadis riwayat Imam Ibn Majah, tarafnya sahih. Hadis ni pendek tapi kaedahnya besar. Ulama tulis kitab panjang lebar berdasarkan hadis ni saja. Apa bunyi hadisnya? La dharara wala dhirar. Pendek ya. La dharara wala dhirar. Jangan buat sesuatu yang ada mudarat. Jangan balas dengan mudarat. Panjang bahasnya itu. Jangan buat benda yang ada mudarat. Jangan balas dengan cara mudarat. Baik, rokok ni mudarat ke tidak? Itu cara ulama fikir. Baik, nak kena buat kajian, kena pula kajian saintifik. Itu kait agama dengan sains. Nak faham apa ada pada rokok, kena ada bantuan sains dan teknologi. Maka sains dan teknologi buat kajian. Wow, rokok ini ada kaitan dengan tobacco, ada kaitan dengan tembakau. Tembakau, apa ada pada tembakau ketika ia dibakar? Burnt tobacco. Tembakau belum dibakar dengan tembakau yang selepas dibakar. Sains buat kajian mendetail. Selepas dibakar, dia mengeluarkan 7,000 racun. Baru dengar tersedak kan? Dia mengeluarkan 7,000 chemicals, 7,000 racun, dan lebih kurang 70 daripadanya penyebab kanser. Dan ada racunnya itu dadah. Dadah. Kita anti dadah. Tiba-tiba hisap rokok, ada dadah. Apa dia? Nama dia nikotin. Pernah di UK pakar-pakar sains mengatakan haramkan rokok. Orang Kapiang di UK dia kata haramkan rokok sebab nikotin ini hard drug, dadah berat ni nikotin. Kita makruh aja. Orang putih harta haram, ban sigaret. Dan saya baru bentang baru ni pada pelajar-pelajar, ada juga pada tobacco itu disebabkan bahan yang digunakan insektisida untuk bunuh serangga dan sebagainya, dia serap masuk dalam pohon tu, ada bahan radioaktif. Ada bahan radioaktif ditemui dalam tembakau sekarang. Dia datang dari serapan kimia luar yang digunakan. Dia masuk bahan radioaktif. Bagus punya hisap. Jadi bila kita bakar rokok, kita sedut, kita masukkan dalam badan kita 7,000 racun kimia. Dan dia merosakkan otak, matikan sel. InsyaAllah buku Dr. Daniel saya cerita lah bab tu. Ada Quran Power yang baru lagi, skrip hidup di bawah suluh Quran yang akan terbit 2026, Ulul Albab di bawah skrip Al-Quran. Saya cerita Quran dan sains masuk sekali, termasuk cerita bab rokok ini, apa ada pornografi, semualah untuk orang faham, terutama anak muda, nak bangunkan anak muda minda. Jadi 7,000 kimia, 70 lebih kurang penyebab kanser, ada bahan radioaktif, ada dadah.
Tak mudarat ke tuan-tuan dan puan? Mudarat. Maka hukumnya adalah haram. Sebab tu hari ini semakin ramai ulama mengatakan hukumnya beza dengan hukum dahulu. Dahulu mungkin kita hormatlah ulama dahulu. Kajiannya tidak seberapa. Dia tak berapa mampu mengkaji. Sainsnya tak begitu berkembang. Sekarang kita tahu in detail. In detail. Maka hukum haram itu saya yakin hukum yang paling tepat pada hari ini. Sebab itu kalau tuan-tuan, perempuan, tuan-tuan dulu kalau duduk isap rokok, azam, tobat dia tinggal sungguh, tumpu pada rokok, tumpu pada rokok. Anak-anak muda, perempuan yang belum kahwin, kalau ada orang nak lama, cek, suruh dia isi borang dulu. Antaranya semayang sehari 5 kali, tunai ke qadaan? Tanya. Kalau qadaan, tolak dia. Suruh cari mek lain. Kemudian tanya pula, isap rokok ke rokok? Dia kata isap rokok tapi sebatang sehari, tolak juga walaupun sebatang. Lagi sebatang nak pergi 10. Jadi insya-Allah lah cadangan Dr. Daniel. Baik tuan, terima kasih.